Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan rumahan yang super simple dan sedap dengan bahan utamanya ialah terung. Ni saya guna terung hijau bulat yang biasa orang buat ulam tu. Ni pertama sekali saya nak siang dulu, saya nak buang sedikit-sedikit saja bahagian kulitnya, tak perlu buang full pun. Sikit-sikit aja. Kemudian saya potong menjadi beberapa bahagian. Untuk potongan sesuaikan selera masing-masing lah, nak potong kecil-kecil ke atau potong empat je saya ke, bergantung pada selera masing-masing. Okey. Kemudian ni saya rendam dululah pakai air supaya dia tidak lebam. Dan sepatutnya ni sebenarnya dia kena goreng lebih sedap, tapi kerana saya nak kurangkan penggunaan minyak, jadi saya air fryer aje. Bagi anda yang tak ada air fryer, goreng aja, lebih sedap goreng sebenarnya. Tapi kurang sihat lah. Oleh kerana saya masakkan untuk atuk, jadi saya lebih pilih untuk guna air fryer. Dan untuk bahan-bahan di sini saya menggunakan bawang merah. Kemudian diikuti dengan pasangannya iaitu bawang putih. Untuk kuantiti bahan ni sesuaikan dengan jumlah masakan masing-masing lah. Lalu di sini saya menggunakan ikan bilis sedikit. Lalu belacan bagi menambahkan kesedapan masakan. Memang wajib lah saya kalau masak macam ni. Kemudian cili, kalau suka pedas boleh je letak lebih. Dan kesemua bahan-bahan tadi tu saya akan tumbuk sehingga lumat. Kalau misalnya malas nak tumbuk, boleh je kisar. Sesuaikanlah dengan kemudahan masing-masing. Seperti yang anda boleh lihat, ia telah pun ditumbuk dengan sempurna. Sekarang saya nak cek dulu terung kita dekat air fryer ni. Nampak agak kecut sebab kita air fryer kan, kalau kita goreng dia tak kecut pun. Tapi tak apa. Sekarang kita tuangkan minyak sedikit. Kemudian ambil semua bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi tu. Kemudian macam biasalah, jika misalnya minyak dah panas, bolehlah masukkan. Lalu kita tumis bagi jiran kiri kanan depan belakang bau dan bahan tumisan kita ni sedikit garing ataupun kekuningan. Lalu boleh masukkan air. Sambal tu jangan lupa masukkan garam sesuai selera, penyedap rasa ataupun MSG ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip. Lalu bolehlah masukkan kita punya terung. Jika misalnya terung ni tak nak digoreng dulu ataupun di air fryer, nak masak terus pun boleh, tak jadi masalah sama sekali. Ni kemudian ni kita tinggal tunggu sehingga mendidih kuat, lalu siap untuk dihidangkan. Ni saya tambahlah daun bawang bagi cantik-cantik lah. Bagaimana menurut anda dengan pada hari ini? Cukup mudah kan, sesuai dibuat menu sehari-hari. Jadi macam biasa, kalau suka jangan lupa tekan like, share and see you next video guys. Bye bye.